Dalam masa setahun, harga emas naik lebih 50%. Ramai yang tertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang berlaku? Kenapa emas jadi rebutan dunia sekarang? Jawapan dia terletak pada bank-bank pusat dunia. Mereka sedang membeli emas secara besar-besaran, termasuklah Bank Negara Malaysia. Semuanya bermula selepas Amerika merampas bon-bon Rusia semasa Perang Ukraine. Tindakan itu buat satu dunia sedar, simpanan dalam dolar Amerika tidak lagi selamat. Jadi, negara-negara mula beralih kepada aset fizikal iaitu emas yang sebenar. Bila permintaan meningkat, bekalan emas fizikal semakin berkurang dan harga pun melonjak naik. Malah, banyak negara dah tak percaya lagi dengan emas yang disimpan di London atau New York. Mereka nak pegang emas sendiri dalam peti besi sendiri. Bagi pelabur global pula, emas kini jadi pelindung utama dari ketidaktentuan ekonomi. Kalau bank pusat dunia pun berlumba-lumba simpan emas, kita rakyat biasa ni takkan nak tunggu harga emas makin tinggi baru nak mula. Ambil langkah bijak, mula simpan emas fizikal. Isi form sign up sekarang. Kalau tuan-puan pun perasan harga emas naik makin tinggi, komen naik di bawah. Follow saya untuk bimbingan cara simpan emas sebenar dengan selamat dan patuh syariah.